Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam rancangan Zack City Talk. Kami pengacara anda. Saya Ahnaf Zubos dan bersama saya pada hari ini ialah pengacara baru anda, iaitu Saya Arif Zubos. Pada hari ini kami akan membawa anda ke Karnival Pendidikan Madani Daerah Seremban 2026. Jom ikut kami. Biar ku menjadi lilin, memberikan cahaya. Baik, adik boleh perkenalkan diri dan sekolah? Nama saya Visha Charan Raj. Saya daripada SK Desa Cempaka. Inilah karya yang saya buat. Baik, abang tengok gambar ni macam menarik lah. Boleh tak adik kongsikan tentang makna dalam gambar ni? Boleh? Karya ni menunjukkan seorang lelaki dengan kerbau. Karya ni menggunakan kertas cepis-cepisan, surat khabar, kertas, majalah dengan pledoi. Oh, menarik lah. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku tenang di sini dengan sabar menanti. Okay, baik. Akak boleh perkenalkan diri dengan wakil sekolah mana? Boleh, nama saya Kaisan Nazahira binti Muhammad Kasyaf. Kami dari SMK Taman Tunku Jaafar. So dekat sini kita orang belajar seni kecantikan. So kat sini kita ada macam-macam pelbagai perkhidmatan kita orang belajar lah. So contohnya ada perkhidmatan terapi kecantikan. Perkhidmatan kecantikan kita ada 2 tahap. Tahap 1 dengan tahap 2. So tahap 1 kita orang akan belajar seperti manicure, pedicure. Dan tahap 2 pula kita akan belajar pasal facial dengan specialized therapy. Keikhlasan di hati, walaupun Baik, saya sekarang bersama dengan wakil pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi. Baik, boleh awak kongsikan tak apa yang awak buat untuk hari ini? Baiklah, kami akan kongsikan apa yang kami buat pada hari ini, iaitu kami menganjurkan TVET SMKSP Madani Experience. So di dalam pameran ini kami memamerkan hasil karya-karya murid yang berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Contoh, pengiklanan mereka bentuk grafik digital, permainan video, DKT dan masakan. Kita orang juga ada menganjurkan program robotik di sebelah sana. So dekat program ni kami akan mengajari tentang pengunjung-pengunjung yang hendak mengetahui lebih lanjut tentang robotik dan sebagainya. Wah, menarik lah awak menyebutnya. Okey, terima kasih atas penjelasan. Sama. Okey, baik. Boleh memperkenalkan diri dengan sekolah? Boleh. SMK Remaja 1. Mana yang satu? Nama abang siapa? Saya nama Mukunta Lalaki Vishnu. Okey, boleh terang tak sedikit sebanyak tentang booth ni? Boleh. Ini kek cupcake, roti manis, kek velvet. Ni pun sama coklat, kek velvet. Ni murku, cookies, popcorn ada. Okey, itu saja. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Boleh tak akak perkenalkan nama akak dan nama sekolah akak? Nama saya Nur Dani Alisha binti Muhammad Farham. Sekolah SMK Tunku Ampun Najihah. Boleh tak akak terangkan guru akak ni pasal apa? Booth kita orang ni, kita orang ada macam-macam. Kita orang ada pasal terapi kecantikan. Macam sekarang tengah buat ni, kita ada manicure. Yang dekat belakang, kita ada pedicure, massage. Terima kasih. akan bertanya, apakah nanti balasannya? Setiap pengorbanan, setiap pemberian demi satu ikatan. Assalamualaikum cikgu. Boleh terang sedikit sebanyak nama cikgu dan cikgu daripada mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada adik Takif dan semua kru daripada PSS SMK Pendita Zabah Negeri Sembilan. Okay. Selamat datang ke kaunter generasi Madani Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Nama Cikgu Nazar bin Mamat, bertugas di bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Cikgu boleh terang tak pelaksanaan Madani pada kali ini? Baik, untuk maklumat Takif dan semua rakan-rakan guru dan juga adik-adik di SMK Pendita Zabah, pada tahun ini Kementerian Pendidikan akan melaksanakan beberapa program generasi Madani. Yang pertama ialah Makmal Aktif Lestari. Kemudian Makmal Aktif Lestari, ia macam menyerupai sudut generasi Madani lah. Sudut generasi Madani, di mana dalam makmal tu kita boleh letakkan 5 ciri insan sejahtera Malaysia Madani. Kemudian boleh letakkan ikon yang mengharumkan nama sekolah. Contohnya macam Takif ataupun kru PSS ni, sumbangan mereka kepada sekolah, kepada PPD, kepada Negeri Sembilan ataupun pernah mengharumkan nama di peringkat kebangsaan. Jadi ikon-ikon ni boleh diletakkan di sudut generasi Madani tersebut. Yang kedua, KPM juga ada peruntukan sebanyak RM1,000 untuk laksanakan karnival kita, karnival co-curriculum. Karnival kita ni sama seperti karnival co-curriculum yang kita buat pada sebelum-sebelum ni. Di mana dalam karnival ni nanti ada 4 stesen yang akan dibuat, iaitu stesen pertama K, kedua I, TA. K ni bermaksud karakter. Siapa yang suka kawat kaki, dia masukkan stesen K, karakter. Siapa yang suka bantu mula, membantu orang lain, pertukaran cemas, dia masukkan T, tanggungjawab. Siapa yang main badminton ke, main hoki ke, masukkan stesen aspirasi. Jadi pertandingan-pertandingan ini kita memberikan hadiah. Hadiah ini boleh menggunakan duit RM1,000 yang telah diberikan tadi. Okey. Hadiah pengetua, guru, sekolah-sekolah pada 26 Jun yang lalu. Adik-adik ataupun cikgu-cikgu boleh layari YouTube taklimat pelaksanaan pembentukan karakter generasi Madani Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam tu ada apa yang cikgu terangkan tadi, semuanya terkandung dekat dalam YouTube live tu. Okey. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Dengan sabar menanti tanpa dendam dan benci. Andainya kau terjatuh, terluka dan tersungkur, ku rawat biar sembuh. Baik, saya sekarang bersama dengan 3 orang ikon yang telah terpilih untuk tahun 2026. Baik, Aaron, apakah perasaan Aaron selepas terpilih untuk menjadi ikon untuk tahun ini? Perasaan saya bersyukurlah, of course. Dan saya rasa puas hati sangat sebab segala benda yang saya dah usahakan, dia memberi kejayaan untuk saya, iaitu ikon ni lah. Terima kasih. Okey, baik. Soalan saya pula, apa perancangan untuk masa yang akan datang, untuk masa depan lah? Perancangan saya untuk masa depan ini, saya berharap saya kekalkan momentum saya yang saya ada pada masa ini. Tapi untuk konkur saya stop kejap sebab saya perlu fokus pada SPM pada tahun ini. Itulah saya punya harapan. Thank you. Soalan yang ketiga pula, apa macam rancangan atau plan masa depan untuk ikon generasi Madani sukan, untuk meneruskan bidang dalam sukan? Saya harap saya boleh mencapai peringkat antarabangsa pada masa hadapan dan dapat pergi ke pertandingan yang lain dan menang. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja daripada kami.
Demikianlah suasana Karnival Pendidikan Madani untuk peringkat Seremban tahun 2026. Semoga karnival ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat kepada generasi madani. Itu sahaja daripada kami. Jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam rancangan Zack City Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jika depan dengan musuh, sistem